Ipin, dah nak mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Skuad bebas denggi. Bahagian 2. Saya banyak menyesal. Satu kali kena demam denggi ya. Saya tak mau kena lagi. Sejak hari itu, saya sudah ada kesedaran untuk mencegah pembiakan nyamuk. Ya. Nak mencegah pembiakan nyamuk, perlukan peralatan. Yang ni tu, yang ni. Ni. Gunakan kit rumah komuniti bebas denggi untuk perlindungan lengkap denggi. Berilah kit rumah komuniti bebas denggi ini di Pasaraya Bersatu Pilih. Terima kasih kepada semua. Saya Anita melaporkan dari Kampung Duren Runtuh. Hai, jumpa lagi. Yalah tu. Pandai cucu opah bercakap. Tahu ke guna benda tu? Tak, tapi akak mesti tahu kan? Mesti. Iha! Skuad bebas denggi tahu semua. Kit rumah ni ada 3 benda. Lotion Denggat ini disapukan ke seluruh muka dan badan yang terdedah pada gigitan nyamuk. Macam ni, ia akan melindungi kita sehingga 5 jam dari digigit nyamuk. Akak! Apa ni? Mau coba juga ni? Makin putih, makin lembut. UFO datang! Ini boleh jual. RM2. Mak sini! Main-main pula. 2, 3 warna merah. Karo sudah marah. Dengar sini. Ini bukan barang mainan. Barang-barang ni digunakan untuk semua orang yang ada kesedaran. Faham? Kesedaran apa? Kesedaran untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Betul. Pandai, Mimi. Ini alat. Alat untuk memerangkap dan memusnahkan larva nyamuk. Dan ini ialah Mosticide. Ubat mencegah pembiakan jentik-jentik. Dah faham kan? Nah, Waduh. ambil seorang satu tau. Jangan berebut. Semua dapat. Terima kasih. Bang Saleh. Sama-sama. Buktikan yang korang dah ada kesedaran tu. Boleh? Wah, laju. Serai Skuad Bebas Denggi. Patutnya kita tak payah susah-susah buat ni semua. Taruh je lah elot kat luar ni. Hai, skuad bebas denggi kan nak berbakti pada komuniti. Mana boleh merungut. Tak cukup kesedaran lah tu. Apa yang Upin dan Ipin buat ni adalah langkah-langkah mencegah denggi. Tahu? Tahu? 1. Kita kena jaga kawasan rumah biar sentiasa bersih. 2. Jangan biar air bertakung sebab jentik-jentik boleh membiak. 3. Elakkan gigitan nyamuk. Pandai. Cepat habiskan kerja tu.
Jangan pada cakap je. Apalah kak ni? Tu pun nak marah. Akan nak buat apa dengan benda tu? Nak isikan air dalam elot ni. Kemudian taruh mostiside, tutup. Dan sarung dengan jaket hitam ni. Baru letakkan elot ini di tempat yang banyak nyamuk. Macam di beranda, bawah tangga, bawah tangki air dapur. Nanti apa jadi? Nanti nyamuk dewasa akan masuk ke dalam ni dan bertelur. Bila telur-telur menetas, jadilah jentik-jentik. Jentik-jentik yang terperangkap dalam bekas ni akan mati. Jadi, tak adalah nyamuk. Kesiannya. Ish, tak payah kesian. Tak ada nyamuk, tak ada denggi. Kan akak?